Tu saya nak beli Tesla macam tu. Okey korang, yang mana nak beli Tesla ni kan? Yang ni 3 cadangannya aku bagi dekat korang. Satu, korang pergilah test drive dulu dekat Tesla Cyberjaya tu. Rasa dulu macam mana pakai kereta EV ni. Sebab biasanya lah kalau pengguna Tesla boleh komen, sekali korang test drive, korang akan terus jatuh cinta. Nombor 2, nak bagi lebih confident lagi, korang pergi sewa dulu. Sewa try, 1 hari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, tengok macam mana lifestyle korang lepas pakai kereta EV. Sebab kalau korang test drive, biasa dalam 15 minit macam tu je. So kalau korang sewa ni, korang boleh rasa nak charge macam mana, senang ke susah, lepas tu bila bawa dekat highway sedap ke tidak, kan, bawa laju sedap ke tidak, so korang punya range tu cukup ke tidak. Daripada situ korang akan buat keputusan yang lebih baik lagi. Sebab korang nak loan ni pun mungkin 5, 7, 9 tahun kan. Kalau korang mencari Tesla Y macam aku ni untuk family ke apa, so korang boleh try sewa dulu. Aku ada buat kereta ni sebagai sewa juga, untuk korang nak merasa dulu. Dan nombor 3, sekarang ni Tesla ada macam-macam offer yang diorang bagi. So macam dulu aku beli pun tak ada apa-apa, sekarang ni macam-macam offer. So untung sangat dekat korang. Nak lagi untung, korang beli atas referral. Maksudnya korang beli guna link aku, dan korang akan dapat lagi penolakan 1000, dapat juga keuntungan kat situ. So ada lagi tak yang teracun nak pakai EV ni? Cek komen.